Gaduh. Kita bawa dia punya handphone. Oh, okey. Daripada jauh susah kan. Sekarang ni kita berada di Arafah untuk kita bertengok balik persiapan-persiapan yang sedang berjalan untuk perkhemahan di Arafah untuk package tabung haji travel. Ya, sekarang ini sedang kita lihat perkembangan bahawa tahun ini permulaan untuk pembinaan kemah-kemah telah pun berjalan jauh lebih awal daripada sebelum ini. Alhamdulillah, saya tengok di sini persiapan sedang berjalan di Arafah. Kita sekarang berada di Arafah dan kita lihat perkembangannya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Tabung Haji Travel, viewers Datuk Seri Syed Saleh. Kita sekarang berada di tapak perkhemahan Arafah di Maktab 112. Mungkin maktab ini akan berubah nombor dia nanti, tapi inilah tapak perkhemahan jemaah package Tabung Haji Travel yang akan digunakan bagi musim Haji 1446 Hijrah nanti, insya-Allah. Tahun lepas tak muat kes, jadi tidak boleh. Sekarang kita Wow, cuaca berapa? 40 darjah Celsius hari ini. Scorching hot. Sekitar pemandangan
keramaian di bumi Arafah. Sama Datuk CEO Tabung Haji Travel Galai. Sekarang ni kita sedang meninjau tapak untuk pakej haji di Arafah. Semua pakej haji akan ditempatkan di sini seperti tahun lepas. Cuma alhamdulillah pada tahun ni bulan Syawal lagi dia dah setup, dia dah dirikan the basic kemah, Basic structure. which is bagus. Telah berlaku dah Masuk siapa je start kan. Celsius. Panas. Sini satu kan? Ini satu. Ya. Jadi keluar dari sini harus masuk ke sini. Aircon, mobil dengan pasang. Ada bagus lah mau buka. Masih ada lagi peninggalan stiker Tabung Haji Travel musim yang lepas. Baik, kita masuk tengok kemah package ya di Arafah. Jadi syarikat ya Muhammad. Ini betul syarikat. Jadi bumbung ini dua lapis ya, untuk menahan panasan ya. Dan hari ini di sini sekarang ini 40 darjah Celsius. Dan haji nanti di masa musim di hari Arafah nanti pada 5 hari bulan Jun, iaitu sebulan lebih daripada sekarang, dijangka lebih panas daripada 40 darjah Celsius. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, dipermudahkan insyaAllah. InsyaAllah. Ini cepat aircon. Cepat aircon. Ada mau habis tak?
3 aircon akan dalam satu bilik. Ya. Satu bilik isi mungkin ada 8 orang sampai 13 orang. Itu nanti ada kapet sini. Ya, semua kapet ini. Kapet dan semua. juga ada penghalang. Ya, partition. partition, Partition. yes, dengan aircon. Tadi. Dalam semua bilik ada. Juga kapet dia ada bilik. Ya, inside. Mau inside العمل ما سوينا لا ولا برا. أظن برا. Macam mana kita nak, Datuk, kita nak dalam ke luar? Buffet. Look. Buffet. Luar. Iya, luar tapi aircon, ada aircon. Ya, macam carry on. Ya. Dolar. Dolar, asal dolar mau package. Kalau yang lepas ini jadi cage travel A. Package A. Mr. Imad, untuk makluman, Mr. Imad adalah ketua sekejap Asia order. Kemah lelaki di sini. Untuk makan 4 orang. Ini untuk generic ini package. Dia baru pasang 3 hari lepas untuk persiapan haji. The structure from last year. 3 hari lepas Ini memang cepat lah tahun ni. Syawal dah buat, which is Quite surprising. quite surprising. Jadi semua tanda-tanda tahun lepas punya. Tahun lepasnya insya-Allah kita akan buat yang baru. Tukar semua yang baru. Dan insya-Allah yang penting sekarang ni pembinaan dan persiapan berjalan lebih awal, Syawal. iaitu bagi saya kalau berbanding dengan tahun lepas, bezanya saya rasa dalam sebulan setengah, iaitu dalam 45 hari lebih awal persiapan yang sedang dijalankan oleh pihak masyarakat dalam membina dan juga menyiapkan semua perkhidmatan-perkhidmatan untuk jemaah haji package yang akan berada di Arafah ini, insya-Allah. Ini kawasan tandas. Dia tukar semua ini. 168, masya-Allah. Ini tempat ambil wuduk, tandas. Ini semua untuk package tandas, bilik air dan juga tempat ambil wuduk. 124. Semua 124. 124 tandas disediakan untuk satu maktab package yang akan berada di sini pada hari Arafah nanti. Lima bau kemana? Ini untuk kalau dia buat baru. Keramik semua. Tukar keramik. Sabain Syahid. Datuk. Nah, Ustaz Badar dia datang sendiri baca mau ikut Datuk. masya-Allah. Dia kerja kuat. Ini
Ada Sudan, ada Afrika, ada Egypt, masalah banyak negeri-negeri. Congratulations. Pergi sebelah sana kejap. Oh, dia ada side. كيف؟ Air ni kalau time di Arafah, this is the air yang memang Favorite? favorite dan amat menghilangkan Paling hot lah. Ustaz Suhail, كيف حالك يا عالم؟ ها؟ Hari ni ada kambing golek? لا والله هذا ما هو بيسا Oh, bisa. ما تهيل وكان يجيب الكتاب مرة وانا بتدور بلا مش بنشوف Baik, baik. Mesti satu 15 Zulkaidah mesti semua ini siap. Itu pada kerajaan, pada industri. Baik. 15 Zulkaidah. 15 Zulkaidah. ما شاء الله Kater dengan Sofater dengan semua. Ini pemandangan kawasan perkemahan yang akan didirikan kemah-kemah jemaah package. Ya, ini semua kemah. Ini juga kawasan sekarang ini masih kosong tapi juga akan diisi dengan khemah-khemah para jemaah haji package, dan semua kita dapat lihat kawasan ini, Maktab 112 ini adalah merupakan yang dikhususkan untuk jemaah haji package di Maktab 112 di Arafah. Dan kita dapat lihat bahawa di jauh di sana adalah juga kawasan Arafah untuk jemaah haji muassasah. InsyaAllah nanti kita akan cuba lihat juga, insyaAllah. Ini Saya untuk memandang di Arafah yang dulu. tak sabar. Makan Sini juga makan buffet here, sini toilet here. everything is good 350 this all toilet 350 program sini. This side. last year we would only do big things like this in buffet. This year inshallah we're gonna put 3 this side and 3 in this side. 6 How many
Ni ada. Apa ni? Lemon ni anak. Anak. Lagi anak. Okey mana? Pegang dua ni. Satu lagi. Oh, tak apalah, ada. Apa ni? Kita tengok dia. Anda dah buat tu. Berjalan dengan lancar. Ini package yang semua package yang daripada 70,000 ke atas.
laluan sebab dan kita lepas lepas keluar dan lepas keluar kawasan ini akan berbuka. Kawasan ini akan berbuka menjadi persoalan pulau dan juga tempat untuk makan hidung, untuk makan hidung haji packing. Jemaah haji punya malam Say something to our Malaysian viewers. بالعربي مو مشكلة. كل الرجال بالعربي مو مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء سعيدين بتواجد البعثة الماليزية في موقع هنا قناة الدجاج VIP. نتشرف بخدمتهم في انتظاركم لقائكم إن شاء الله. نكون إن شاء الله نقوم بحلقة مميزة من عام 46 على أيادينا. شكرا. اسمك كريم السيدي؟ بندر دمنهوري. بندر دمنهوري ما شاء الله. Nice to meet you. Want to say something? Oh, fine. Ini semua jemaah haji negara-negara Indonesia, Malaysia yang lain yang akan duduk di sini. Ya. Cuma ini saja kan haji naik ke bukit ke sini dan kawasannya agak khas. Baik, kita akan berbeza untuk melihat persiapan perkhidmatan jemaah haji Muassasah Malaysia di Arafah. Ya, maaf agak bising kerana kerja sedang berjalan giat walaupun dalam cuaca yang panas 40 darjah Celsius sekarang ini. Waktu sekarang 3.36 petang. 3.36 petang. Waktu Saudi dan 40 menjelang haji dia akan menjadi lebih panas. Dan kita dapat lihat di sini kabel-kabel untuk disiapkan seperti mana kita sedia maklum bahawa
kita sedia maklum bahawa setiap kali, setiap musim haji akan disediakan kabeling electricity yang baru, tidak menggunakan tahun lepas. Dia terpaksa meletakkan laluan kabel elektrisiti yang baru dan baru dapat kelulusan bomba. Jadi ini satu untuk menekankan dari segi keselamatan para jemaah haji semasa di Arafah dan juga di Mina. Baik, sekarang kita akan Dia berat ni roti sebentar. Kita akan bersiaran sekejap. kita berhenti sebentar untuk perjalanan kita, ataupun kita nak teruskan boleh juga ya. Boleh juga. Ya. Okey, let's go. Ya, baik. Masuk. Ini kapet tebak. Tapi ini yang lepas baru tebak ini. Apa form tebak. Lawan. Baik. Sekali. Jangan tunggu proses. Kita stop sekejap. Kita berehat sekejap. Saya akan kita akan sambung untuk persiaran dalam masa mungkin dalam 10 minit lagi. Saya akan kembali untuk persiaran. Terima kasih.